Pakai. Sini sikit. Adik mana pakai? Dah, buka. Sekejap, jadi yang klip kan. So, ni dia punya paper clip. Tengok, tengok. Sorok sikit. Tapi boleh je nampak kan. Adik pandai pakai sendiri. Tengok sini. Dia ada apps monitoring. Bateri dengan sound dia punya apa nama tah. Boleh detect. Hello. Nampak dia boleh detect. So nampak tak? Bila pakai klip yang satu ni dia mudah terjatuh. Adik pakai. Tu tercabut. Pakai balik. Cari mana dia nak melekat. Bukan kat situ. So nak bagi dia biasa kan. Salah. Bukan kat situ. Sini. Kita akan bantu dia adjust untuk magnet tu melekat. Pandai, nampak tak? Kaulah seronok bila dia dapat pakai dia punya device. So kat sini lah ni kakak dia punya settle tengok kata. So bila pakai satu pengepit tu dia akan senang jatuh. So kita upgrade attachment supaya dia ada banyak attachment kat dia punya device processor supaya tak terjatuh. Okey. Macam ni. Susah juga nak pasang dia ni. Okey. So dia dah secure kat situ. So dia akan susah nak jatuh. Right. Nampak. Inilah dia. Halo. Untuk attachment pada kumpulan kau lah. Ni magnet. Macam mana kita nak? Jom kita pasang kat kau lah. Cantik buat lighting kat sini. Sebab tu buat lighting kat situ. So kat sini dia attachment dia lagi kuat. 3 attachment. So susah nak terjatuh. Kalau terjatuh pun memang payah nak terjatuh. Dia akan lekat balik. Nampak? Bila satu dia akan jatuh dan boleh terjatuh tergoyang-goyang. Nampak? Yang ni kalau jatuh tolak balik melekat. So ini saja 1-2 berharga 150. 2 set. Casing saja. Casing ni 150, 2 set. Ada lagi.